Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aina Batrisha, bersama saya rakan setugas Saya Ahmad Izzat Haikal mengalung-alungkan anda ke SMK Batu Maut, salah sebuah sekolah digital terpilih di negeri Pulau Pinang. Terletak di tengah-tengah komuniti yang berkembang pesat, sekolah ini telah melalui pelbagai fasa perubahan daripada pendekatan konvensional kepada penerapan teknologi digital. Dan vocational asas dalam setiap aspek pembelajaran dan pelajaran. Perjalanan transformasi ini bukan sahaja mengubah cara guru mengajar, tapi juga cara murid belajar dan berinteraksi dengan ilmu. Suatu ketika dahulu, inilah rutin harian di dalam bilik darjah. Guru berdiri di hadapan menyampaikan ilmu melalui papan putih dan pen penanda. Teknik ini yang dikenali sebagai chalk and talk menjadi asas kepada sistem pendidikan selama berdekad lamanya. Namun, cabaran muncul apabila gaya pembelajaran pelajar mula berubah. Generasi kini memerlukan pendekatan lebih interaktif, visual dan fleksibel. Sebagai langkah awal ke arah digitalisasi, bilik darjah kini dilengkapi dengan Smart TV. Alat yang menjadi jendela utama kepada dunia luar. Melalui Smart TV, guru boleh memaparkan video interaktif, membuat kuis secara langsung dan mengakses pelbagai bahan pembelajaran digital. Ini bukan sekadar menggantikan papan putih, tetapi juga mengubah keseluruhan suasana pembelajaran, menjadikannya lebih menarik, efektif dan sesuai dengan kehendak zaman. Kini, SMK Batu Maut melangkah lebih jauh dengan kewujudan 5 bilik hybrid yang merupakan bilik darjah abad ke-21. Dilengkapi setiap satunya dengan papan pintar, bilik hybrid ini menggabungkan pengajaran secara fizikal dan dalam talian. Dengan papan pintar, guru bukan sahaja boleh menulis dan melukis secara digital, malah berinteraksi secara langsung dengan pelajar dalam talian. Peranti seperti tablet membolehkan pelajar mencari maklumat sendiri, menjadikan mereka lebih berdikari dan kreatif dalam proses pembelajaran. Inilah wajah baharu pendidikan, inklusif, fleksibel dan berdaya saing. Dari goresan pen penanda di papan putih hinggalah kesentuhan hujung jari di papan pintar, inilah bukti bahawa pendidikan tidak pernah statik. Ia terus bergerak, berubah dan berkembang. Transformasi digital bukan sekadar perubahan alat, tetapi perubahan cara berfikir, cara berinteraksi dan cara mencorak masa depan. Warga pendidik sedang mendidik generasi yang bukan hanya cilik teknologi, tapi juga bijak memanfaatkannya untuk membina dunia yang lebih baik. Selaras dengan slogan hasrat Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang, peneraju transformasi pendidikan digital. Teruslah bermimpi besar, teruslah mencipta kerana masa depan bermula hari ini. Dan ia bermula di bilik darjah digital. Saya rasa sangat membantu dalam mengakses bahan interaktif dan sumber rujukan dengan pantas dan meluas. Penggunaan teknologi Smart TV dan Smart Board sangat memudahkan pembelajaran saya. PDP lebih menarik dan fleksibel. Sekian sahaja menelusuri transformasi digital dari papan putih ke papan pintar. Saya Nur Aina Batrisha. Dan saya Ahmad Izzat Haikal melaporkan dari TV PSS Sebama.